Kalau ingat dulu kita selalu guna alasan ni bila kalah bola dengan kelab-kelab atau negara-negara Arab. Kita pendek. So tak acil lah. Lepas tu Jepun pun sekarang dah tak pendek dah. Itulah kot yang kita duk shortcut cari player tinggi dari luar. Sebab tinggi memang tak nafi advantage terbesar dalam sukan. Tapi Jepun pun pernah pendek macam kita. In fact lagi pendek 4cm dari orang Vietnam pun. Cuma yang beza Jepun dengan kita, Jepun ada plan brilliant dan beria gila untuk rakyat dah. Masa lepas Perang Dunia Kedua, rakyat mereka ada masalah kurang zat dan bantut sebab krisis makanan. Kesan duit banyak sangat habis dekat perang. Jadi mereka plan untuk alter diet rakyat mereka. Mereka panggil Shokuiku, pendidikan, makanan dan nutrisi. Jepun buat undang-undang untuk monitor pemakanan budak-budak sekolah kat sana. Tuang subsidi berjuta untuk kantin-kantin. Nak nampak bersungguh lagi, buat kereta dapur. Bahagian belakang kereta ni mereka renovate jadi dapur. Dan nutritionist profesional akan pusing keliling Jepun naik kereta ni untuk demo memasak dan provide pendidikan nutrisi kat ibu-ibu di taman dan kampung-kampung. Hasilnya, dulu tahun 1950, purata tinggi orang Jepun dalam 150 cm je kalau lelaki. Tapi 2021, average lelaki Jepun tinggi dah 172 cm. Benda ni reflect dekat result sukan-sukan mereka. Paling mudah kita nak nampak, tengok macam mana player mereka dah start penetrate liga-liga Eropah. Nakamura kat Celtic, Nakata masuk Roma, Honda dekat AC Milan, Kagawa Dortmund. Tapi kita pun sebenarnya tak pendek sangat dah sekarang. Average tinggi kita kurang 2 cm je dari Jepun. Cuma ironi sikit, ada research paper pasal volleyball Jepun yang state kata sebenarnya Jepun antara pasukan volleyball yang kurang inci untuk volleyball. Dan Jepun pasukan volleyball yang paling tak bergantung dekat tinggi dalam sukan yang net dia paling tinggi untuk menang. Kalau bola pun sama, dia pun masih antara tim yang paling pendek compare dengan geng-geng Latin dan Eropah yang compete dalam World Cup. So Jepun buat apa sebenarnya dalam sukan dia? Tu kita boleh berdebat dululah kat sini. Sebab kalau saya sambung, saya pun tak larat edit nanti. Cuma apa yang Jepun buat dalam konteks cerita ni sebenarnya, memang semua kelab sukan atau negara yang berjaya buat benda yang sama, iaitu trust the process. Barang ni pahit sikit lah untuk geng Arsenal telan, tapi kunci dia ada kat situ. China dengan sukan terjun, Korea badminton, Spain dengan bola sepak. Fenomena ni dalam buku yang paling direkomend oleh atlet seluruh dunia, Atomic Habits, ada mention. James Clear beritahu, satu-satunya cara untuk menang dalam apa-apa benda, tak kira lah sukan ke, kerja ke, study ke, adalah dengan improvement setiap hari, walaupun 1%. Kalau Jepun dia panggil barang ni Kaizen. Sebab dalam sukan contohnya, semua orang nak menang. Tapi yang bezakan orang yang menang dengan orang yang nak menang adalah improvement yang kecil, yang berterusan secara konsisten. Kita mungkin boleh menang bola dengan Jepun sekali contohnya. Tapi kita semua tahu, kalau ada 4 ke 5 game, baki tu mereka mesti menang je. Sebab tujuan kita nak menang dengan Jepun. Tapi tujuan Jepun nak menang World Cup. Beza. Jadi Jepun ambil jalan jauh, invest dalam barang yang terhijab di mata tapi terbukti berkesan. Grassroots investment yang kau-kau. Tapi kalau gigih gak nak shortcut, dapat gaya shortcut lah. Macam kena pancung dengan FIFA contohnya.